Seorang penganalisis bola sepak di Jepun telah membongkar sebab yang membawa pertahanan Harimau Malaya, Dion Kuls ke Jepun. Pemain berusia 28 tahun itu akhirnya meninggalkan jago Thailand, Buriram United setelah 2 musim bersama dan menyertai kelab J-League, Cerezo Osaka. Bekas pemain Belgium B21 ini tampil dengan persembahan menakjubkan ketika membantu Harimau Malaya menumpaskan jago Asia Tenggara, Vietnam dengan keputusan 4-0 di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Laman analisis bola sepak Jepun, J3 Plus yang memberikan fokus kepada analisis pemain dan kelab bola sepak di Jepun telah merungkai sebab Kuls dibawa untuk membantu Cerezo Osaka. Beliau melabel Kuls sebagai seorang pemain bergrade campur, susulan aksi memberangsangkan ketika bersama Buriram United dan pasukan kebangsaan. Boleh dikatakan bahawa ini adalah perpindahan yang sangat baik. Beliau kini merupakan pemain pasukan kebangsaan Malaysia. Bapanya warga Belgium dan ibunya warga Malaysia dan dia telah dipanggil menyertai pasukan kebangsaan Belgium bawah 21. Dia berketinggian 185 cm dan hebat dalam membina permainan. Kualiti yang dimiliki oleh pemain versatil Malaysia ini amat diperlukan oleh Cerezo Osaka untuk beraksi di liga tertinggi Jepun. Beliau mempunyai teknik yang tinggi dan tenang apabila memiliki bola. Beliau juga mempunyai ketepatan yang tinggi dalam hantaran jarak pertengahan. Beliau juga boleh membawa bola dengan menggelecek. Telah dilaporkan bahawa Kuls boleh bermain sebagai pertahanan tengah, pertahanan kanan di tengah tetapi dia nampaknya pemain pertahanan tengah.